Tahukah anda ada 25% daripada pasangan mempunyai masalah kesuburan tanpa sebab yang dikenal pasti? Inexplained subfertility atau masalah kesuburan tanpa sebab adalah keadaan di mana tiada punca khusus dijumpai setelah ujian rutin awal saringan kesuburan telah dilakukan. Kadang-kadang ujian tiup kita normal, tetapi kita tak boleh test sama ada pergerakan tiup kita untuk menangkap telur yang keluar daripada ovari itu berjaya atau tidak. Telur dan sperma yang berjumpa tidak dapat bersenyawa. Ini adalah antara sebab halus kenapa kita masih belum berjaya untuk mencapai kehamilan. Kadang-kadang embrio yang terjadi mempunyai kualiti yang rendah kerana umur telur yang tinggi dan juga DNA sperma yang rosak. Masalah kesuburan tanpa sebab boleh mendatangkan rasa kecewa di dalam pasangan yang sedang TTC. Tetapi IVF adalah pilihan yang baik untuk membantu anda mendapatkan zuriat. Jom kongsi perjalanan TTC anda bersama kami. Buat appointment di Sophia Fertility CK.